Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Aifa Akilah binti Haji Kamaran dari Sekolah Ugama Beribi Gadong Petang. Alhamdulillah, hari ini kita ni akan belajar dalam mata pelajaran sejarah Islam yang bertajuk Perang Uhud, iaitu kesudahan Perang Uhud. InsyaAllah, objektif hari ini di akhir pengajaran, pelajar akan dapat memperjelaskan kecederaan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW di dalam peperangan Uhud dengan betul. Kesudahan Perang Uhud ialah tentera Islam hampir menang, tetapi tentera pemanah meninggalkan Bukit Uhud kerana ingin bersama-sama mengutip harta rampasan. Khalid bin Al-Walid dan tentera naik ke Bukit Uhud dan memberikan serangan hebat kepada tentera Islam. Mereka mudah melancarkan serangan terhadap tentera Islam sehingga beroleh kejayaan kerana tentera Islam sudah tidak terkawal. Berakhir dengan kerugian besar tentera Islam. Tetapi akhirnya tentera Islam berjaya menahan tentera musyrikin daripada menahan Madinah dan mengusir tentera musyrikin kembali ke Mekah. Di dalam peperangan Uhud, panglima perang yang mati syahid iaitu Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang telah dibunuh oleh Wahsy iaitu hamba kepada Jubair bin Utbah yang mana diupah oleh Hindun bin Utbah yang berjanji akan memerdekakannya. Sebab-sebab kerugian besar di pihak Islam ialah: yang pertama, tentera pemanah di Bukit Uhud tidak menurut perintah baginda. Yang kedua, tentera pemanah tamak kepada harta rampasan. Kecederaan yang dihadapi Rasulullah SAW ialah baginda Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan Saidina Ali berjuang bermati-matian menantang musuh. Sehinggakan baginda Rasulullah SAW mendapat kecederaan pada luka pada muka, lutut dan sebatang gigi baginda patah. Tentera Islam mati syahid seramai 70 orang dan 140 orang ditawan tentera musyrikin. Manakala kaum Quraisy yang terbunuh seramai 30 orang.